Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kerana menonton video pada hari ini dan hari ini bersama segmen Q&A buat kali terakhir musim ini. Jadi tanpa berlengah masa, mari kita lihat soalan yang pertama. Saran Kapten Game Week 38 bang. Ini soalan dari seberang sahabat yang sering PM saya di laman biru, yang mana bertanya soalan kadang-kadang tim lah, tentang tim dan juga rakan beliau. Jadi untuk Kapten Game Week yang ke-38, baik, out focus lah. Okey. Game Week yang ke-38, cadangan saya ialah Muhammad Salah sahabat. Sama ada play safe ataupun mengejar ranking, saya tak rasa ini Game Week yang sesuai untuk menongkar arus. Jadi dalam segmen di YouTube Japs yang saya baru upload beberapa hari lepas, saya ada buat segmen Maulana dan Ben sebagai Kapten Pembeza. Itu segmen bergurau senda saja sahabat. Jadi kalau realitinya saya cadangkan kaptenkan Muhammad Salah sahabat. Jadi sahabat-sahabat yang masih mempunyai triple captain, letaklah pada Muhammad Salah. Kerana apa sahabat? Kerana apa sahabat? Beberapa minggu yang lepas, saya tak ingat berapa minggu yang lepas, Slot ada memberi komen yang mana dia mengatakan you will see the real Liverpool in Paris game. Maksud dia, kita akan lihat pasukan Liverpool yang sebenar dalam perlawanan Palace. Jadi game week ni lah menentang Palace. Jadi saya rasakan Liverpool akan menggunakan kesebelasan utama, yang mana cuma tak ada McAllister lah saya jangka. Mungkin Szoboszlai akan bermain di bahagian McAllister. Jadi ada yang mengatakan mungkin Elliot ditambah masuk. Saya tak pasti kesahihan maklumat tersebut. Cuma yang pastinya mereka akan menurunkan barisan terkuat mereka. Jadi cadangan saya ialah Muhammad Salah sahabat. Jadi dengan menongkar arus game week ni, saya rasa Salah sedang mengejar rekod. Jadi mereka akan bertungkul lumus mendapatkan kemenangan bergaya dan juga membantu Muhammad Salah. Itu jawapan saya. Soalan seterusnya, Salam Min tengok macam mana game Bournemouth? Elok ambil defend atau attacking Bournemouth? Baik, kita nak target fixture lah. Target jadual perlawanan mudah, cuma dia tak pasti sama dia ingin membawa masuk barisan serangan ataupun barisan pertahanan. Baik, ini saya kongsikan pandangan content creator yang mana mereka mengatakan pada game week yang ke-38 better laburkan penggunaan free transfer sahabat-sahabat pada pemain serangan. Jadi bila pemain serangan ni dia discreet sahabat, mungkin macam Kekes juga menyerang, bermain seperti pemain sayap. Jadi bergantung kepada definisi serangan sahabat. Saya hanya berkongsikan info. Cadangan saya kalau nak ambil aset dari Bournemouth, bawa masuk Evan Nilsson ataupun midfield mereka lah. Batuk pula, minta maaf. Midfield mereka Semenyo ataupun Kluivert. Itu cadangan saya lah, membeli barisan serangan. Soalan seterusnya, minta maaf lah, batuk pula. Tim mana yang akan rotate paling ramai antara United dan Spurs? Jadi sebelum tu saya ingin mengucapkan tahniah kepada penyokong Spurs. Walaupun minoriti, anda berjaya memenangi Europa League dan juga seterusnya mendapat slot UCL musim hadapan. Jadi yang tidak berjaya, kita akan teruskan usaha. Jadi saya tak nak terlalu banyak-banyak lah dalam ni. Ramai fan MU saya tahu. Jadi saya teruskan dengan soalan yang mana akan rotasi besar-besaran. Jadi saya jangkakan mungkin pasukan Spurs yang akan melakukan rotasi besar-besaran sahabat. Kerana apa? Mereka sejak semalam mereka dah mula untuk celebrate lah sahabat.
kemenangan trofi yang agak lama. Mereka bayangkanlah Son tu dah berapa lama main daripada dia muda. Kalau Harry Kane stay pun mungkin Harry Kane boleh dapat cup ni lah. Ini qadar dan kadar Allah Ta'ala lah. Tak boleh jangka. Jadi mereka akan berparti sahabat. Parti habis-habisan, dan sahabat tahulah bila orang Europe berparti, mereka akan minum-minum, jadi akan memberi kesan kepada prestasi. Press nak cakap pun dah susah dah. Dah maklumlah musim game week yang terakhir sahabat. Jadi akan memberi kesan kepada prestasi mereka kalaupun mereka menurunkan kesebelasan utama. Tapi saya jangkakan mungkin Postecoglou menurunkan barisan kedua sahabat. Jadi ada kemungkinan aset Brighton adalah fokus kita game week ni. Jadi cuma Brighton ni dia rotate kuat sangat. Dia tak tahu mana pemain utama mereka. Mitoma pun sekarang dah tak main sebagai kesebelasan utama. Jadi jawapan saya yang akan rotate besar-besaran saya jangkakan ialah Spurs. Itu jawapan saya. Soalan seterusnya, tolong Sifu Salah ke Saka atau tukar defend sebab defend number pun teruk. Baik sahabat, saya bacakan tim sahabat kita yang bertanya. Penjaga gol Raya, pertahanan Munoz, Gvardiol dan juga Saliba dikatakan cedera. Rogers, Mbeumo, Bowen, Salah, Watkins, Isak dan Wisa. Dia sedang mengaktifkan chip assistant manager yang mana dia menggunakan ke atas Pep Guardiola. Di barisan simpanan Martinez, Ismail Sarr, Milenkovic dan juga Bradley. Jadi dia kata, tadi soalannya saya ulang. Dia kata dia nak jual Salah dan beli Saka. Ini pertama saya tak setuju, sebab slot dah katakan dia akan turunkan kesebelasan utama sahabat. Jadi Saka pula Arsenal dah mengesahkan slot UCL dan juga tempat kedua tu sukar, agak mustahil untuk dirampas oleh City. Dan dia kata dia nak buat pertukaran pertahanan. Saya rasa dia ada satu free transfer saja. Jadi cadangan saya, tak perlu jual Saliba, sahabat benchkan Saliba dan mainkan Milenkovic. Tu Forest menentang Chelsea. Di pandangan saya game ni tight, mungkin akan berakhir dengan 0-0. Kalau menang pun menang CP sahabat. Jadi tak perlu hits dan tak perlu jual Muhammad Salah sahabat. Mainkan Milenkovic. Kalau sahabat posisi yang lain tu baiklah, posisi yang lain tak ada masalah. Tapi kalau nak jual juga Saliba, tapi ada Milenkovic jadi dengan hits mungkin dia ada buat transfer yang lain. Di cadang saya benchkan Saliba dan mainkan Milenkovic. Itu jawapan saya. Soalan seterusnya, saya nak jual Sarr, nak beli siapa tuan? Baik sahabat, ni perkongsian content creator FPL Harry yang ranking 7K sekarang, dunia 7K. Dia mengatakan jika dapat leak, maksudnya maklumat bocor sebelum deadline, Saka bermain. Jadi pertama dia suruh bawa masuk Saka. Ranking yang kedua ialah Jarrod Bowen sahabat. Ini cadangan pakat FPL, saya kongsikan saja. Jadi jika ada bajet, sahabat beli Saka. Jika tak ada bajet, beli Jarrod Bowen. Nak murah lagi, bawa masuk Kluivert ataupun Semenyo. Itu jawapan saya. Soalan seterusnya, ramai pula injured min, rosak plan nak bench boost. Allah Rabbi sahabat. Itulah risiko sahabat. Apabila sahabat mengaktifkan chip bench boost pada game week yang terakhir, risiko rotasi dan juga risiko kecederaan pemain. Jadi apa nak dikatakan sahabat, dah
dah terlajak perahu boleh diundur, rajak aktif apa nak dikatakan, rajak lambat gunakan bench boost. Mungkin ni sebab kita semua jangkakan pada game week yang ke-36 ada double game week ni, jadi semua itu meleset. Jadi kena tahu kalau sahabat, mungkin sahabat ni ada satu free transfer, saya pun tak ingat mungkin dia yang ada satu free transfer, jadi mungkin kena hits lah sahabat tapi itulah game week yang terakhir untuk hits agak tidak berbaloi sahabat. Jadi no comment, jawapan saya no comment. Soalan seterusnya, Isak jual atau kekalkan Min? Isak ni pun satu, ni akan famous lah game week ni. Persoalan ni, Isak ada pandangan yang mengatakan kenapa dia tidak bermain game week lepas menentang Arsenal di Emirates. Pandangan yang pertama mengatakan dia sedang membawa kecederaan groin, tapi mungkin sebabkan tak berapa serius, jadi Eddie Howe tak nak mengambil risiko dalam perlawanan Arsenal sebab mereka hanya memerlukan satu kemenangan lagi, tak silap saya. Jadi mungkin dia rasakan game Arsenal tu game keras, jadi dia fikir buat for dia merisikokan Isak, dan dijangka akan menurunkan Isak dalam perlawanan menentang Everton yang tanpa Brian White dan juga Tarkowski. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, memang benar-benar Isak cedera sahabat. Jadi cadangan saya tunggu pada jam Ahad nanti, jam 9 malam ke 9.30 malam, jika terdapat maklumat bocor. Saya akan kongsikan dalam laman biru, yang mana saya selalu post lah kalau dapat leak. Jikalau Isak diletakkan di bangku simpanan, bolehlah sahabat jual. Itu jawapan saya. Bergantung penjualan Isak bersyarat jika kita dapat maklumat dia diletakkan di bangku simpanan, cadangan saya sahabat jual dan beli sama ada Evan Nilsson ataupun penyerang yang lain sahabat. Kalau Oli Watkins sahabat ada, mungkin boleh bawa masuk Oli Watkins. Itu jawapan saya. Soalan seterusnya, prediction game Forest menentang Chelsea tuan. Forest menentang Chelsea, baru saya cakap soalan yang lepas tadi, tak silap saya ada selitkan. Jangkaan saya ialah 0-0 sobat, 0-0. Dua-dua akan bermain berhati-hati, dua-dua mungkin tak nak bolos. Sebab apa? Jika bolos, mereka tahu mereka akan kalah. Sebab rekod kedua-dua pertahanan agak baik. Rekod Chelsea bertambah baik menjelang hujung musim, rekod pertahanan mereka, manakala rekod pertahanan Forest keseluruhan dicampurkan dengan awal musim sangat baik, antara top 5 lah, tapi hujung-hujung agak teruk sahabat. Jadi saya jangkakan kelebihan bermain di laman sendiri membuatkan Forest dapat mengekang Chelsea dari menjaringkan gol. Saya sebagai fan Chelsea pun agak berat, tapi saya fikir realiti, prediction, jangkaan, saya jangkakan 0-0. Itu jawapan saya. Soalan seterusnya, aku dah silap langkah jual Salah, beli Haaland bro, okey tak? Hits, beli Salah balik. Hits. Kalau cadangan pakar FPL Plus FPL Wire, daripada FPL Wire ranking dia top 10k lah sekarang, dia mengatakan dah hujung musim ni, nak game week ke-38 jangan buat hits. Itu pandangan dia, saya kongsikan dengan sahabat. Tapi kalau pandangan saya risau sahabat. Salah akan bermain dengan rakan-rakan sepasukan yang memang first 11 sebelum ni. Jadi kalau Salah double digit, memang ranking sahabat akan menurun. Dan kenapa saya nak buat hits kalau ini tim saya? Haaland saya tengok tak berapa menarik, Mamush lagi menarik. Jadi kalau saya akan buat hits, tapi cadangan pakar FPL kekal dengan Erling Haaland. Itu jawapan saya. Soalan seterusnya, Saliba confirm jual, Ben White okey tak Min? Ya sahabat, antara cadangan daripada FPL Harry yang mengatakan
pengganti terus bagi Allah Rabbi. Saliba ialah Ben White kalau sahabat nak ambil pertahanan dari Arsenal. Kerana apa? Pertama sebab si Timber injured, dan yang kedua tak mungkin dia bermain tengah dengan si Kiwior. Sebab apa? Sebab back kanan tak ada. Takkan si Calafiori, walaupun Arteta pernah meletakkan Calafiori di back kanan, tapi saya jangkakan mungkin Ben White akan kekal dan Calafiori dan si Kiwior akan bermain di pertahanan tengah, sahabat. Jadi Ben White, kalau saya sahabat boleh beli Ben White. Baik sahabat, itu saja soalan daripada follower rakan FPL. Agak suram game week ni, mungkin dah game week yang terakhir. Ada beberapa rakan kita yang sudah pun angkat bendera putih mungkin. Jadi soalan tak serancak game week sebelum ini. Jadi untuk kali terakhir saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat yang support channel Rakan FPL, yang tonton video yang saya buat. Saya ulang sekali lagi, saya bukan sifu, saya hanya berkongsi info. Saya kongsi info dengan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat menilai dan akhirnya sahabat-sahabat juga yang membuat keputusan untuk pasukan sahabat-sahabat. Jumpa lagi pada musim yang akan datang, dan sementara pramusim ni mungkin saya keluarkan video-video transfer sahabat, transfer terkini ya, transfer rumors, kabar angin, perpindahan pemain. Itu sajalah yang boleh saya buat sepanjang pramusim sebelum bermulanya musim baru. Good luck pada sahabat-sahabat. Semoga anak panah hijau menghampiri tim-tim sahabat-sahabat di luar sana. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Ingat, saya bukan sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.